Selamat sejahtera, saya dari pasukan sokongan ABS. Hari ini saya akan menunjukkan kepada anda cara untuk mendaftar keluar awal. Untuk membuat daftar keluar awal, tekan rak bilik. Cari bilik dengan permintaan daftar keluar awal. Tekan 2 kali pada bilik. Selepas memasuki halaman bilik, tekan butang Charge. Semak transaksi dan jika betul, teruskan untuk mendaftar masuk tetamu. Walau bagaimanapun, biasanya untuk daftar keluar awal anda perlu mengepos charge bilik secara manual untuk memastikan bayaran keluar adalah betul. Jadi tekan butang charge bilik pos manual, kemudian anda perlu pastikan harga transaksi adalah betul. Jika tiada ralat, tekan simpan. Setelah jumlahnya adalah betul, tekan tutup untuk menutup halaman charge. Selepas itu tekan butang daftar keluar. Sekarang pulangkan jumlah bayaran kepada tetamu. Tekan butang daftar keluar. Di sini, anda boleh mencetak folio, resit dan e-invoice kepada tetamu. Selepas mencetaknya kepada tetamu, tekan butang selesai. Bilik akan ditunjukkan sebagai berjaya mendaftar keluar. Berharap video ini membantu anda memahami cara untuk mendaftar keluar awal. Terima kasih.